Hari ni kita nak buat kek marble segok. Resepi ni untuk sukatan loyang 5 inci. Bahan yang pertama adalah telur grade A ataupun grade B sebanyak 3 biji. Okey, untuk loyang 5 atau 6 inci. Seterusnya cikgu yang pakai gula kasta sebanyak 80 gram dan garam secuik saja. Garam secuik saja. Okey, ataupun 1/8. Okey, seterusnya cikgu yang pakai apa? Overlay sebanyak 20 gram. Biasanya overlay kita adalah color orange, tapi cikgu yang pakai special overlay dia color putih. Okey, overlay ni dia buatkan kek kita lebih gebu dan cepat kembang dan halus. Okey, kalau tak ada overlay putih, pakai saja overlay color orange. Pastikan cari overlay yang halal. Okey, seterusnya cikgu yang pakai minyak jagung sebanyak 80 gram. Minyak jagung sebanyak 80 gram. Nanti ada yang tanya Cik Dayang, kalau nak pakai minyak masak boleh tak? Boleh nak pakai minyak masak, tapi tekstur kek kita tu dia agak kasar. Seterusnya kita pakai tepung naik sendiri sebanyak 110 gram dan esen vanila ataupun vanilla powder sebanyak 1 sudu besar. Sebab apa kita bubur 1 sudu besar? Sebab nak hilangkan bau hanyak telur. Okey, kita masukkan 3 biji telur. Okey, telur 3 biji, overlay 20 gram. Kek dah masukkan 80 gram gula kasta. 80 gram gula kasta dengan garam secuik. Bagi rasa lemuk pada kita punya kek. Okey, nampak? Cikgu masukkan susu banyak 30 gram. Kalau kita putarkan dia sampai dia gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buka speed yang perlahan dulu. Buka speed yang perlahan dulu. Agak dia sebati. Okey, kita tengok ni, kita putar dia sampai gebu. Okey, kita putar dia sampai gebu. Gebu tak lagi macam ni. So, cikgu putarkan dia sampai dia sebati dan kembang. Okey, kita putarkan dulu. Okey, so kita buka mixer pelan-pelan. Kacau bagi dia sebati. Kemudian kita bila dah sebati, sebab apa kena buka mixer pelan-pelan? Tak mau bagi dia terbang. Sebab muka kita putih flawless sangat sebab kena tepung. Jadinya cikgu buka speed pelan dulu. Lepas tu kita buka speed yang paling laju. Putarkan dia lagi. Terusnya bila kita putar bahan ni bagi dia gebu, kita kena masukkan tepung naik sendiri sebanyak 110 gram dan 1 sudu besar esen vanila atau vanilla powder. Okey, so kita masukkan saja bahan ni. Kita putar lebih kurang dalam 2 minit macam tu bagi tepung dia sebati nah. Seterusnya bila dah gebu macam ni, okey, dia dah kembang macam ni, nampak? Apa terbalikkan bowl pun sebenarnya tak jatuh. So 80 gram minyak jagung, ambil adunan yang kita dah putar ni lebih kurang dalam 1 ke 2 sudu macam tu. Masukkan adunan dalam minyak ni, kita kocapkan dia. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab kita tak mau nanti minyak tak sebati dengan tepung. Okey, jangan sampai dia ada minyak. Nampak dah sebati? Bila dah sebati, satukan balik dalam adunan tepung. Okey, tujuan dia kita buat tadi sebab kita nak bagi tepung kita mudah sebati dengan minyak. Kemudian kita hanya perlu kaut balik sahaja. So bila kita dah siap masukkan minyak jagung apa semua ni, kita bagikan kepada 4 bahagian. Cantik colour dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, so kalau apa nak ang-ang lagi yang boleh tambah, tapi cikgu nak buat colour pastel-pastel sahaja. So macam mana kita nak layerkan dia? Apa boleh buat macam ni saja. Letakkan biru, nampak? So seterusnya kita letakkan pula warna pink. Okey, kita letak pula colour pink. Colour purple. Colour putih. So, jadinya adunan ni kita pakai saja lidi ke apa, kita lorekkan dia. Untuk okey, dah siap dah. Kek marble segok.